Morning, selamat pagi. Okey, apa khabar semua? Selamat raya, raya lagi ke? Okey, akak dah tak raya dah. dah lama tak raya. So, puasa 6 pun dah habis, puasa ganti pun dah habis. So, sekarang kita start balik lah. Korang dah start balik ke belum? Okey, jom start balik. Tapi satu je masalah je. Akak masih lagi malas nak masak untuk bawa bekal. Malas lagi nak bawa tupu-tupu tu kan. Jadi, hasil daripada ChatGPT, ChatGPT. Sekarang semua ChatGPT, dek. Okay. So, akak follow dia punya step untuk buat 2 meal a day. Okay. So, makan sarapan dekat rumah dengan makan malam. Okay. Kira macam calorie deficit lah. So, dikira sekali. Okay. So, pagi ni, menu pagi ni ialah salad ayam. Okay. Chicken salad. So, yang ni, ini ialah ayam. Ayam ni bahagian dada yang ayam yang apa tu? Yang panjang-panjang tu. Apa nama dia? Alah, itulah stripe tu kan, ayam chicken stripe tu kan, tapi bukan yang ready tau, yang ni yang raw, memang dada ayam. Okay, yang potong stripe tu, akak ambil 2, lepas tu 1 pokok baby lettuce, baby lettuce romaine macam tu lah, dia kan nama dia. Okay, lepas tu 1 biji tomato yang sederhana. Lepas itu 1/3 timun. Lepas tu akak pakai plain yogurt, campur light mayo sikit. Lepas tu letak white pepper. Okay, cukup. Oh, ada bagilah buah apa? Mangga sikit, masukkan lah. Ada 2-3 gram. So, jom kita mula sama-sama. Okay, akak pun mengejar angka 80. Okay, jom kita mula sama. Good luck semua. Okay, bye. Assalamualaikum.